Bismillah. Assalamualaikum. Jumpa lagi kita dalam video kali ni. Kerja okey ke tu? Bayangkan pada kurun ke-18 dulu, muncul satu kumpulan, satu gerakan. Tujuan utama DME katanya nak sucikan baling agama Islam. Nak bawa umat ni kembali kepada ajaran tauhid yang paling murni, yang tak ada campur aduk dengan amalan-amalan yang DME anggap syirik dan bid'ah. Nampak macam murni kan niat DME tu? Tapi penyucian yang DME war-warkan ni dibayar dengan darah, darah ribuan umat Islam yang lain. Kota-kota suci kena serang. Makam-makam para wali, para ulama habis kena hancurkan. Sampai ke tahap makam cucu Nabi SAW di Karbala pun DME tak tinggal. Persoalan besar dia sekarang, macam mana benda ni boleh jadi? Macam mana satu kumpulan yang dakwa DME berjuang untuk Islam yang tulen boleh jadi sekejam ni terhadap saudara seagama DME sendiri? Pelik kan? Okey, untuk kita faham paradoks ni, kita kena undur masa sikit. Kita kena balik ke titik permulaan semua ni. Kena kenal seorang lelaki dan sebuah tempat yang mana tempat ni dah lama disebut-sebut dalam hadis sebagai tempat datangnya fitnah. Ini dia amarannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi SAW sendiri pernah berdoa untuk berkat di Syam dan Yaman. Bila sahabat minta doakan untuk Najd, baginda tolak. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Sebaliknya, baginda bagi amaran. Dari sanalah akan munculnya fitnah besar. Dan teka dari mana? Betul, dari wilayah yang bernama Najd inilah lahirnya seorang tokoh yang bernama Muhammad Ibn Abdul Wahab. Dialah pengasas kepada satu fahaman, satu ideologi yang akan mengubah terus muka bumi dunia Islam lepas tu. Okey, jom kita bedah sikit. Apa sebenarnya ideologi yang dibawa oleh Muhammad Ibn Abdul Wahab ni? Senang cerita, ia adalah satu gerakan pemurnian yang sangat-sangat radikal. Secara asasnya, dia macam tolak tepi hampir semua tradisi ilmuwan Islam yang dah dibina beratus-ratus tahun. Amalan-amalan biasa yang orang Islam dah lama buat, macam ziarah makam para nabi, para wali atau bertawasul, semua ni dianggap perbuatan syirik. Perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi dia dengan pengikut-pengikut dia, hanya dema je yang pegang Islam yang betul. Tapi kan ideologi sahaja, kalau tak ada kuasa, mungkin tak ke mana sangat. Di sinilah berlaku satu pertemuan, satu pakatan yang akan mencetuskan pertumpahan darah yang sangat dahsyat. Kita tengok garis masa ni, Segalanya bermula dengan kelahiran dia. Tapi, cuba tengok tahun 1744. Tarikh ni adalah titik pusingan dia. Inilah tahun termeterainya Perjanjian di Riyadh, satu pakatan antara ideologi agama dengan kuasa politik. Gabungan inilah yang akhirnya meletus beberapa dekad kemudian. Jadi, apa benda perjanjian ni? Senang cerita, ia macam satu deal antara Muhammad Ibn Abdul Wahab dengan seorang ketua kabilah dekat Diriyah masa tu, nama dia Muhammad Ibn Saud. Ibn Saud bagi kuasa politik, bagi tentera. Ibn Abdul Wahab pula bagi lesen agama. Dia bagi justifikasi untuk berjihad, menentang sesiapa saja yang tak sehaluan dengan dema. Seorang bawa pedang, seorang bawa fatwa. Gabungan ni memang cukup bahaya. Sekarang, macam mana dia nak halalkan serangan-serangan ni? Macam mana dia nak justifikasikan pertumpahan darah sesama orang Islam? Caranya, dia menghidupkan balik satu senjata lama. Senjata yang pernah digunakan oleh kumpulan pelampau paling awal dalam sejarah Islam, iaitu Khawarij. Senjata tu namanya takfir. Maksud mudah dia, mengkafirkan orang Islam yang lain. Dan bila seseorang tu dah kena cop kafir, maka darah dia secara automatik jadi halal untuk ditumpahkan. Harta benda dia pun jadi halal untuk dirampas. Nampak tak bahaya dia? Ideologi sama macam yang puak Khawarij guna zaman Saidina Ali dulu. Sekarang dah muncul balik. Dan dema ni guna takfir ni macam tak ada break, Benda-benda yang dah jadi amalan biasa umat Islam beratus-ratus tahun, macam ziarah kubur para wali, minta syafaat, ikut mazhab, sampaikan sambut maulid Nabi SAW pun, semua ni dah cukup untuk buat komen dicop kafir dan murtad pada pandangan dema. Dan apakah hasilnya? Kemuncak kepada gabungan ideologi takfiri dengan kuasa tentera ni, akhirnya meletus pada tahun 1801. Dilepaskan ke atas salah sebuah kota suci umat Islam. Ribuan nyawa melayang dekat Karbala. Tak kira lelaki, perempuan, kanak-kanak, dan yang paling menyedihkan, makam Saidina Hussein, cucu kesayangan Nabi SAW, dijarah dan dirosakkan oleh dema. Jadi, inilah jawapannya kepada soalan kita awal-awal tadi. Inilah caranya bagaimana ia boleh berlaku. Tapi jangan komen ingat cerita ni dah habis dekat situ.
Ideologi ni dia tak mati je. Tidaklah. Dia cuma berubah bentuk. Dia upgrade diri dia, berevolusi jadi apa yang kita panggil hari ini sebagai fahaman pelampau moden ataupun Neo-Khawarij. Kalau kita bandingkan, Khawarij zaman dulu, dia mengkafirkan orang yang buat dosa besar. Tapi Neo-Khawarij zaman moden ni, lagi senang kerja dema. Sesiapa saja yang tak setuju dengan fahaman dema, terus kena cop kafir. Matlamat dema pun dah jadi global. Dan senjata utama dema sekarang, internet dengan media sosial untuk sebar dakiah benci dan pecah belah. Sekejap cu, kalau kau merasa pendedahan ni penting, mau kita sama-sama panjangkan, bantu teman tekan like, subscribe, tinggalkan komen Allahu Akbar dan paling penting, share biar lebih ramai yang celik mata. Jadi, soalan terakhir untuk kita fikir sama-sama. Adakah kita ni betul-betul faham akidah kita? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenar tu? Atau kita ni sebenarnya main ikut-ikut je tanpa ilmu? Sebab legasi Neo-Khawarij ni masih wujud di sekeliling kita. Kadang-kadang, dia guna nama yang sedap didengar. Jadi berhati-hatilah dengan mana-mana kumpulan yang kerja dia mudah sangat nak jatuhkan hukum kafir pada orang lain, yang guna agama untuk dapatkan kuasa. Jalan yang benar tu satu je. Carilah ilmu daripada guru-guru yang betul, yang pegang jalan majoriti umat Islam. Jangan sampai kejahilan kita sendiri yang jadi punca kita terheret ke lembah fitnah. Alhamdulillah. Ingat co, jangan main taik. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.